golongan yang wajib menabung dalam bentuk emas. Mungkin tuan-puan ada salah satu daripada 4 ni. Jadi kita tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Yang pertama adalah golongan yang tak boleh kawal nafsu berbelanja. Ada je barang nak beli, barang kehendak, bukan barang keperluan. Barang keperluan tak apa, ni ada je barang kehendak yang dia nak beli. Jadi kalau tuan-puan macam tu, tuan-puan wajib simpan dalam bentuk emas. Yang kedua, tuan-puan yang berniaga tapi untung tu tak tahu pergi mana. Ini bahaya tuan-puan, sangat bahaya. Jadi untung daripada bisnes perniagaan jualan, tuan-puan kena alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas, supaya simpanan tuan-puan tu lebih selamat dan nilainya lebih bertahan lama. Sepatutnya keuntungan daripada bisnes tuan-puan kena simpan dalam bentuk emas untuk kekalkan nilainya. Sebab tu ramai bisnes owner di luar sana, mereka jadikan emas sebagai modal pusingan perniagaan mereka, supaya duit tu sentiasa ada dalam bentuk emas. Yang ketiga adalah untuk tuan-puan yang memang nak buat simpanan untuk simpanan jangka masa panjang, saving untuk long term 2 hingga 3 tahun dan ke atas, sebab nilainya lebih bertahan lama dan nilainya lebih selamat. Jadi emas sangat-sangat sesuai untuk tuan-puan nak buat simpanan untuk simpanan jangka masa panjang. Yang keempat, tuan-puan yang selalu simpan dalam bank tapi selalu bocor, simpan-simpan korek balik awal bulan gaji tapi minggu pertama dah habis. Jadi kalau tuan-puan tergolong daripada 4 golongan ini, tuan-puan kena alihkan kepada simpanan emas. Mulakan daripada sekarang, simpan dulu baru tahu. So dapat satu, komen, jangan lupa follow.